Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Cuba anda bayangkan satu latar epik di padang pasir purba. Sebuah empire yang sangat-sangat besar dan berkuasa tiba-tiba bertembung dengan satu perancangan yang langsung tak nampak di mata kasar kita. Hari ini kita nak bongkar satu kisah yang memang memukau daripada Al-Quran, iaitu Surah Al-Qasas. Berdasarkan tafsir Ibnu Kathir, surah ni sebenarnya bukan sekadar cerita sejarah biasa tau. Ia adalah satu naratif yang sangat terperinci tentang kelangsungan hidup, kuasa, kejatuhan dan yang paling penting, pertembungan epik antara kehendak ilahi dan kesombongan manusia. Jom kita bolehkan. Okey, jom kita selami benda ni. Cuba fikir sejenak, bolehkah kuasa yang mutlak dan kekayaan yang melimpah ruah menewaskan takdir ilahi? Ini bukan sekadar soalan falsafah tau. Ini adalah realiti yang betul-betul dilalui oleh dua watak paling berkuasa dalam sejarah manusia. Kita akan tengok macam mana perancangan manusia, tak kisahlah sebesar atau sehebat mana pun, akhirnya terpaksa tunduk kepada satu kuasa yang maha agung. Bahagian pertama, kontras teragung. Kekuasaan Firaun berdepan dengan perancangan Allah. Di sinilah bermulanya konflik, di mana kekuasaan dan kezaliman Firaun bertembung secara langsung dengan perancangan Tuhan yang senyap tapi sangat pasti. Perjalanan awal kehidupan Nabi Musa AS ni berlaku dengan sangat pantas dan drastik. Beliau bermula sebagai seorang bayi yang diburu, kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil dan secara tiba-tiba dibesarkan dalam kemewahan istana Firaun. Tapi satu peristiwa pembunuhan yang tak disengajakan telah mengubah segalanya dalam sekelip mata. Beliau terpaksa lari ke padang pasir Madian sebagai seorang pelarian. Perjalanan yang sangat ekstrim ni direkodkan untuk bagi kita satu gambaran besar tentang macam mana hidup kita boleh berubah 180 darjah sekelip mata. Dan benda ni dengan sangat bijak menggambarkan perbezaan ketara antara usaha manusia yang dalam keadaan panik berbanding ketenangan perancangan Tuhan. Firaun ni sangat takut dengan satu ramalan yang mengatakan seorang bayi lelaki Bani Israel akan menjatuhkan takhtanya. Jadi apa dia buat? Dia kerahkan seluruh bala tenteranya untuk bunuh ribuan bayi yang tak berdosa. Satu tindakan yang sangat epik tapi penuh kekejaman. Manakala apa pula perancangan Allah? Sangat ringkas. Allah cuma ilhamkan seorang ibu yang tengah ketakutan untuk letakkan bayinya ke dalam sungai. Tak ada tentera, tak ada senjata langsung, cuma aliran air. Dan kat sinilah terletaknya ironi yang paling hebat. Macam yang Ibnu Kathir tekankan. Bayi yang hanyut tu, rupa-rupanya ditemui oleh keluarga Firaun sendiri. Allah dah tetapkan yang musuh paling ditakuti oleh Firaun tu akhirnya diberi makan, dilindungi dan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Malah di bawah jagaannya tau. Ini bukti yang cukup jelas, qadar atau ketetapan Allah akan sentiasa mengatasi segala-galanya. Sebanyak mana pun tentera yang dikerah, bila Tuhan dah tetapkan sesuatu, perancangan manusia akan kalah sepenuhnya. Bahagian kedua, Padang Pasir Madian, kerentanan dan konsep tawakal. Okey, sekarang kita tinggalkan kemonumentalan Mesir tadi dan beralih ke padang pasir Madian yang panas, luas dan sunyi. Waktu ni Musa berada dalam keadaan yang paling terdesak. Beliau kat tempat asing, penat, lapar dan hidup sehelai sepinggang. Lepas beliau tolong dua orang wanita ni bagi minum kat ternakan mereka, beliau pergi berteduh kat bawah pokok dan merintih, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa ni kan bukan je tunjukkan penyerahan bulat-bulat Musa pada Tuhan, tapi ia sangat-sangat relevan dengan kita hari ini, terutamanya bila kita rasa kita dah jatuh di titik paling rendah dalam hidup. Ibnu Kathir ada highlight satu benda penting. Musa bantu wanita-wanita tu dengan ikhlas, langsung tak minta apa-apa balasan. Dan apa hasil daripada keikhlasan dan tawakal tu? Secara serta-merta, hidup Musa berubah. Beliau dapat kerja yang stabil, dapat tempat tinggal yang selamat dan siap dikahwinkan dengan anak kepada seorang lelaki yang soleh. Nampak tak? Bila kita ikhlas buat sesuatu demi Allah, jalan keluar dan rezeki tu akan datang dari arah yang kita sendiri tak pernah terfikir pun. Seterusnya, bahagian ketiga. Korun, ilusi kekayaan atas usaha sendiri. Sekarang, apa yang sangat menarik kat sini ialah kita dapat tengok skala kekayaan Karun yang jujurnya hampir tak masuk akal. Kalau tadi kita tengok ancaman kuasa politik Firaun, penjahat kedua ni tunjuk kat kita betapa bahayanya ilusi kekayaan. Ibnu Kathir kongsikan satu fakta yang memang mind-blowing. Untuk angkat kunci-kunci kepada peti harta Karun saja, ia memerlukan tenaga sekumpulan lelaki yang sangat kuat dan sasar. Cuba bayangkan ahli angkat berat hari ini kena kerah tenaga semata-mata nak pikul anak kunci dia je. Belum lagi harta kat dalam tu. Benda ni menunjukkan tahap penguasaan material yang akal kita pun tak boleh nak hadam. Tapi, di sebalik timbunan harta tu, ada satu kecacatan peribadi yang sangat fatal. Bila kaum dia nasihatkan dia supaya bersyukur dan jangan angkuh, apa Karun jawab? Dia cakap dengan sombongnya,
Aku hanya diberikan harta ini kerana ilmu yang ada padaku. Karun ni sebenarnya terperangkap dalam ilusi. Dia rasa dia cipta semua kekayaan tu semata-mata dengan kepintaran dia sendiri. Dia terus padam peranan dan kurniaan Tuhan dalam hidup dia. Dan inilah kawan-kawan, kemuncak kepada kesombongan material. Ini satu kontras yang sangat mendalam. Kat satu sisi, kita ada Nabi Musa. Tak ada apa-apa, sehelai sepinggang je kat tengah padang pasir, tapi masih merendah diri tolong orang lain dan sentiasa bergantung pada Tuhan. Kat sisi yang satu lagi, kita ada Karun. Ada segalanya, tapi hati itu buta sebab terlalu sombong dan tak nak berterima kasih. Benda ni membuktikan yang status kewangan kita tak tentukan siapa diri kita sebenarnya. Tapi, minda dan pada siapa kita bergantung, itulah yang akan corakkan nasib dan destinasi akhir kita. Dan pengakhirannya sangat tragis, tapi itulah keadilan sebenar. Dalam sekelip mata je, seluruh kekayaan yang Karun banggakan tu, istana dia, harta-harta dia dan diri dia sendiri ditelan hidup-hidup oleh bumi. Mereka yang sebelum ni cemburu dan teringin sangat nak jadi macam Karun, tiba-tiba tersedar dan ucap syukur. Mereka nampak satu realiti yang menakutkan. Kekayaan tanpa iman, tanpa rasa syukur, sebenarnya bukanlah satu kejayaan. Ia tak lebih daripada jalan pintas untuk musnah. Okey, jom kita beralih dan lihat bagaimana perkara ini membawa kita ke bahagian keempat. Tasliyah, pujukan ilahi yang teragung. Ada satu kaitan emosi yang sangat indah yang diceritakan oleh Ibnu Kathir kat sini. Sebenarnya, surah Al-Qasas ni diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang dalam perjalanan berhijrah, terpaksa tinggalkan Mekah, kota kesayangan baginda. Dan waktu tu, baginda dalam keadaan yang sangat sedih, malah diancam bunuh oleh musyrikin Mekah. Situasi tu lebih kurang sama macam Nabi Musa yang lari dari Mesir dulu. Jadi, kisah Musa ni sebenarnya diturunkan sebagai satu bentuk pujukan, macam satu pelukan dan jaminan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat baginda berada di titik yang paling sunyi dan mencabar. Dan ini adalah ayat jaminan yang sangat-sangat berkuasa. Allah berjanji, sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu Al-Quran sudah tentu akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Allah bagi jaminan kat Nabi Muhammad SAW yang macam mana dia dah selamatkan Musa dan bagi kemenangan kat beliau, macam tu jugalah Allah pasti akan bawa Nabi SAW pulang semula ke Mekah sebagai seorang yang menang. Satu jaminan ilahi yang mutlak. Kebenaran, kerendahan hati dan kebergantungan kita pada Tuhan pada akhirnya pasti akan menang. Tak kisahlah seteruk mana pun permulaan hidup kita. Jadi, sebagai rumusan daripada analisis tafsir Ibnu Kathir ni, mari kita sematkan dalam hati. Pertama, hebat macam mana pun pelan manusia macam Firaun, ketetapan ilahi confirm akan atasi segalanya. Kedua, kekayaan yang sebenar dan akhirat tu adalah milik orang yang merendah diri. Kesombongan cuma akan hancurkan diri sendiri macam Karun. Ketiga, keikhlasan yang Musa tunjuk kat Madian tu, itu yang akan buka pintu rezeki dari sumber yang kita tak sangka-sangka. Dan keempat, kemenangan tu sentiasa dijanjikan untuk mereka yang berada di pihak yang benar. Jadi, persoalan paling penting untuk kita hari ini ialah ini. Dan saya nak anda betul-betul fikirkan. Kalau bala tentera Firaun yang kononnya tak terkalahkan tu dan gunung ganang emas Karun pun gagal nak selamatkan masa depan mereka, apa sebenarnya yang tengah jadi sandaran kita hari ini? Adakah kita cuma bergantung pada kekuatan, pangkat dan harta kita je? Atau kita serahkan seluruh nasib kita kepada Tuhan yang Maha Merancang? Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama penerangan ini dan saya harap perspektif kita semua berubah jadi lebih baik lepas ni. Jumpa lagi.